Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang saya kasihi sahibul fadilah, pengurusi majlis, sahibul fadilah, pembimbing utama jemaah haji Ustaz Muhammad Hishamuddin, yang saya amat kasihi saudara Haji Syafiq dan juga tim pembara umrah, tak lupa kepada rakan-rakan kami pembimbing-pembimbing, dan utamanya kepada Duyufur Rahman jemaah haji sekalian. Pertama dan selamanya, pada kali ini Alhamdulillah kita dapat sama-sama untuk hadirkan diri dan tempatkan diri di bumi Arafah. Kalau sebelum daripada ini kita hanya menyangka dan mengharapkan agar kita diberi nafas untuk kita teruskan hidup sampai di Arafah. Apabila kita sampai di Mekah, kita masih lagi berperang dengan rasa bimbang. Kok kita belum sampai ke Arafah. Apabila kita sampai di Aziziyah, kita juga masih lagi merasakan bimbang. Kok kita tak sampai ke Arafah. Apabila kita sampai di Mina 2 hari lepas, kita masih lagi bimbang. Kok kita tak sampai di Arafah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semua jemaah haji kembali umrah, Allah bagi kepada kita kemampuan untuk menempatkan diri, melaksanakan puncak ibadat haji namanya wukuf. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah berwukuf di Arafah. Saya bahagikan kepada 3. Hari ini adalah dipanggil puncak ibadat haji. Esok dianggap sebagai penyudah ibadat haji. Lusa dan hari Tasyrik adalah pelengkap ibadat haji. Jadi kalau puncak ibadat haji, maknanya inilah saat dan ketika yang kita tunggu. Semua ibadat haji, rukun haji, masing-masing boleh buat dengan gaya bebas. Tetapi satu sahaja namanya wukuf di Arafah. Yang ni mesti sama semua. Waktu yang sama, tempat yang sama, pakaian yang sama, semuanya mesti kena ada di Arafah. Maka waktu ini adalah waktu yang utama. Dalam tausiah ringkas pada kali ini, walaupun mungkin tak ringkas 1 jam sebelum kita mulakan lagi, saya bahagikan kepada 3. Pertama, berkenaan kelebihan hari Arafah, beserta dengan juga amalan-amalan yang patut kita lakukan. Kedua, tausiah Rasulullah SAW di Arafah. Dan ketiga, sedikit iktibar yang mungkin kita dapat pungut hasil daripada kita berada
di sini. Adapun yang pertama suka saya nyatakan, disebut bahawa iblis yang menjadi musuh manusia, begitu juga syaitan. Dan iblis ini dia tidak merasa duka cita yang amat kecuali 2 hari. 2 hari saja iblis amat rasa duka cita. Hari yang pertama adalah hari Perang Badar. Bila berlaku Perang Badar, iblis merasa terpukul yang amat sangat. Pasukan yang dia menyatakan la ghalibalakumul yaum, pasukan kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, kamu tak akan dikalahkan pada hari ini. Tiba-tiba Allah kalahkan dengan malaikat datang. Maka takutlah iblis lari lintang pukang, walaupun dia merupakan dirinya seperti Suraqah bin Malik al-Ju'shum. Ini menandakan kepada kita bahawa iblis merasa terpukul hari Perang Badar. Hari itu dipanggil sebagai Yauman Furqan, hari pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Allah zahirkan dan tegakkan kebatilan. Hari yang kedua malaikat iblis merasa terpukul adalah hari Arafah. Hari ini, hari Perang Badar sekali je, iaitu 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Tapi hari Arafah sifatnya berulang kali setiap tahun. Maka syaitan merasa duka cita yang amat sangat. Iblis merasa duka cita yang amat sangat. Kenapa? Selepas dia memesong kita ini dengan perlakuan maksiat sebanyak-banyaknya, dan pelbagai bentuk maksiat kita lakukan, dan kita mungkin dijumlahkan daripada jumlah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang layak menjadi penghuni neraka. Wal'iyazabillah. Tiba-tiba hamba Allah yang miskin ini datang menuju ke rumah Allah, ke Baitillah, menunaikan ibadat haji, berwukuf seketika di Arafah, mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Ketika itulah Allah berbangga dengan hamba-hambanya. Di hadapan khalayak malaikatnya seraya berkata, Atuni syuhsyan kubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan kusuk masai, dalam keadaan berdebu, dek kerana jauh berjalan letih dan seumpamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, apa yang mereka nak? Malaikat menjawab, mereka mengharapkan keampunanmu, mereka mengharapkan pahalamu, mereka mengharapkan sebarang bentuk rahmat daripadamu, menjarakkan daripada nerakamu dan kemurkaanmu. Maka Allah berisytiharkan kepada para malaikat, declare kepada mereka semua, Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah bahawa sesungguhnya aku mengampunkan dosa kamu semua. Aku mengampunkan dosa mereka semua. Allah berfirman kepada malaikatnya untuk menjadikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ampun kepada kita dengan bersaksikan para malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maknanya hari Arafah ni hari yang paling afdal, hari yang paling baik. Hari ini dalam setahun sekali sahaja. Hari ini tidak macam hari yang Allah
rahsiakan waktunya. Seperti malam qadar, kita tak tahu bila Lailatul Qadar secara tepatnya. Tetapi hari Arafah kita tahu. Hari seperti inilah tuan-tuan, mereka datang daripada nun jauh berdoa kepada Allah. Baca dalam sejarah Nabi, Nabi bersungguh-sungguh berdoa pada hari ini. Nabi bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham hari seperti ini adalah hari yang paling lebih. Hari ini adalah hari paling lebih. Dalam setahun mengangkatkannya dalam bentuk serentak, semua hajat diadukan kepada Allah, ialah di tempatnya di Arafah. Kat lain ada, bukan tak ada, tapi tak ramai macam di Arafah. Mewakili pelusuk dulu. Maka hari ini adalah hari yang paling afdal. Riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dalam sebuah hadis yang masyhur, khairud du'a du'a yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kama qala, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Apa kata Nabi? Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Dan seafdal-afdal apa yang aku, yakni Rasulullah, katakan dan juga para nabi-nabi sebelum aku, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tawakuf sikit berkenaan dengan hadis ini. Hadis ini menyebut dua perkara utama. Yang pertama, sebaik-baik doa. Doa ni disuruh kita doa kepada Allah. Allah benci kalau kita tak doa kepadanya. Dalam satu pujangga menyebut, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu. Allah murka kalau kamu tinggal doa kepadanya. Sedangkan manusia kalau kamu minta banyak dia marah. Itu beza antara Allah yang bersifat maha kaya dengan makhluk-makhluk yang lain yang sifatnya kekurangan. Sebaik-baik doa ini menggambarkan kepada kita bahawa doa ini, waktu yang terbaik inilah waktu Arafah. Dan waktu yang terbaik adalah berbetulan dengan doa Nabi. Bila? Selepas zuhur, selepas mayang. Masa itu sampailah kepada maghrib tenggelam matahari, Nabi doa angkat tangan. Doa. Sorang-sorang dengan sungguh-sungguh. Barang yang Nabi tunjuk kepada kita sudah tentu memberi maksud dan signal serta isyarat yang jelas. Itulah waktu paling afdal kita berdoa. Kedua, bila sebut sebaik-baik doa hari Arafah, memberi maksud bahawa doa waktu ini adalah waktu yang amat mustajab. Bacalah doa dari lubuk hati kita, bersungguh-sungguh mengharapkan Allah, kerana doa hari ini adalah doa yang Allah buka. Hari ini segala rahmat Allah turun. Hari ini segala kebaikan dilempah ruah. Hari ini Allah bergembira dengan para hamba-Nya yang taat dan patuh kepada Allah. Alangkah ruginya apabila kita berada pada detik, pada saat, pada waktu di mana doa mustajab, tiba-tiba kita lebih kurang.
kita tidak bersungguh-sungguh ketika inilah kita berdoa, hajat kecil kita, besar kita, dan insya Allah. Bukan Allah pilih orang tertentu, semua orang boleh. Dia dalam apa jua keadaan, minta kepada Allah. Sebagaimana saya terangkan sebelum pada ini, betapa sepatutnya kita doa dan kita mohon kepada Allah. Bersungguh-sungguh mereka berdoa kepada Allah. Utamanya selepas asar, carilah tempat, seorang-seorang angkat tangan, rintihlah hajat, munajatlah kepada Allah, kerana Allah adalah bersifat maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah janji dengan kita, ud'uni astajib lakum, kamu doalah kepadaku, pasti aku akan mustajabkan doa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, doa yang kita boleh lakukan sama ada kebaikan dunia, sementelahan lagi kebaikan akhirat. Ada beberapa riwayat. Antara doa yang paling banyak Nabi baca adalah satu riwayat menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Riwayat yang kedua, Nabi banyak baca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalik-balikkan hati-hati manusia, sabit dan tetapkanlah hatiku di atas agama kamu. Jadi pada waktu itu, kita angkat tangan, kita doa dengan sesungguh-sungguhnya, sebagaimana Nabi ajar kepada kita. Dan hajat-hajat kita tidak sama. Masing-masing boleh doa. Sekalipun dalam bahasa Melayu, Allah bersifat maha mendengar. Dan Allah tahu kehendak dan hajat kita. Walaupun terletak di lubuk hati kecil kita, Allah tetap tahu. Jadi doalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, kata ulama, hadis yang kita bincangkan tadi cukup luar biasa. Kenapa? Kerana selepas itu Nabi menyebut, Sa'abda apa yang aku katakan dan juga para Nabi sebelumku katakan. Maknanya ada sejenis ibadat berbetulan antara perbuatan Nabi, ucapan Nabi dengan para Nabi sebelum Nabi kita. Semuanya sepakat, semuanya mendoakan, semuanya menyebut. Maka ini paling afdal, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini mengajar kepada kita tentang keesaan Tuhan. Nafi dan isbat Allah, wujudillah. Kemudian nafi sekali lagi berkenaan dengan syirik kepada Allah. Dan juga memberi bahawa Allah lah menguasai, memiliki kerajaan dan segala-galanya. Dia yang menghidup dan Dia yang mematikan. Dan Dia di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Kata sebahagian ulama, sebenarnya zikrullah pada hari ini, seperti ini, di tanah ini, di Arafah ini, adalah amat-amat afdal. Kita banyak zikir dan tahlil La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang cuba menetapkan 1,100. Pentingnya banyak sekali. Mungkin kita nak tepat, kita tak dipanggil lil ghalabah, untuk menunjukkan banyak. Jadi kita sebut banyak-banyak sebab kita nak pasakkan tauhid kepada hati kita dengan kalimah tahlil yang dinyatakan dalam hadis yang sahih. Jadi amalan seperti ini, kata ulama, afdal sangat. Bahkan dengan sebab seperti itu, melayakkan dia dikurniakan hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kerana disebut dalam hadis, man syaghalahu an zikri, barang siapa yang sibuk daripada zikir kepadaku, aku akan bagi kepadanya. Kata hadis Nabi Sallam, hadis kursi, Allah berfirman, a'taituhu afdala ma uti as-sa'idin, bahawa aku akan bagi kepadanya lebih afdal, lebih baik daripada orang yang minta-minta ke aku. Ini menunjukkan zikir seperti ini afdal sangat. Kita pasak dalam jiwa kita, kita zikir banyak-banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin sidang tetamu Tuhan yang saya kasihi sekalian. Poin seterusnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mina pada hari seperti kita ini. Dia berjalan daripada Mina iaitu pada pagi 9 Zulhijjah. Dia berjalan sehinggalah sampai di satu wadi namanya Wadi Uranah. Wadi Uranah ni sekarang ni ada masjid. Di mana masjid itu separuh dalam haram, separuh bukan dalam tanah haram. Bahagian depan itu tanah haram. Bahagian belakang ini termasuk dalam Arafah. Jadi separuh-separuh. Jadi masjid itu kenapa tak masuk tanah haram saja ataupun masuk tanah halal saja? Jawapannya itu adalah kerana mengambil apa yang Nabi khutbah di situ dulu, lepas tu baru Nabi masuk tanah halal ni. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, bersiap-siap, dan apabila waktu zuhur tiba, terjadi peristiwa ini jatuh pada hari Jumaat. Nabi menyampaikan khutbah yang termasyhur dan terpanjang dalam sejarah hidupnya. Khutbahnya dipanggil sebagai khutbatul wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi banyak pesanan. Pesanan-pesanan yang sifatnya besar. Kalau kita boleh tekuni dan renungi khutbah Nabi, maka kita nampak ada beberapa poin yang utama. Poin yang pertama, Nabi SAW menyatakan, "Litakhuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha." Kamu hendaklah mengambil daripadaku ibadat haji kamu, kerana aku tak yakin bahawa aku akan bertemu dengan kamu selepas daripada tahun ini. Bahasa kalau Nabi guna seperti itu biasanya memang tak temu. Biasanya menunjukkan mati. Nabi banyak cakap bahasa macam ni. Kalau dia cakap dengan sahabat bahasa macam ni, itu maknanya mati ya, ataupun habis. Contoh, bila berlaku perang Mu'tah, di mana Nabi hantar pasukan lawan dengan Rom, jumlah 3,000 lawan 200,000. Tempatnya di Mu'tah, di Jordan sekarang. Nabi kata, tentera kita adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid mati, diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far mati, dia ambil alih oleh Abdullah ibn Rawahah. Kalau mati, pilihlah. Dia kata kalau je. Orang Yahudi lalu ke sebelah. Dan Yahudi berkata kepada orang Islam, ketahuilah mereka ini akan mati. Kalau wasiat, wasiatlah. Wasiat saja. Dan benar apa yang Nabi cakap tu. Banyak dalam riwayat-riwayat, bila kita dengar kalimah macam tu, Nabi tidak menunjukkan confirm, tapi Nabi cakap itu berlapis, tapi itulah yang berlaku. Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, seorang yang berpengaruh di kota Taif. Selepas masuk Islam, apa yang berlaku? Dia nak pergi ke negeri dia. Nabi kata jangan pergi. Aku bimbang kamu dibunuh. Kata dia tak apa ya Rasulullah. Mereka semua anak buah kita. Baik belaka dengan kita. Dia pergi juga dan betul ketika dia azan waktu subuh,
panah telah hinggap di dadanya dan mati dia. Ini menunjukkan kepada kita bahasa Nabi sebut. Dan Nabi tekankan dalam bab ibadah haji ni, ambil daripada aku. Nak menunjukkan kesungguhan kita buat, sebab agama ini bukan diasaskan kepada logik akal. Sebab kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala as-kuffi aula bil masjid." Kalaulah agama berdasarkan logik akal semata-mata, bawah tapak kaki khuf itu lebih sesuai kita sapu, bukan atas. Tapi ibadat ini sifatnya ta'abudi dan tawakkul. Apa yang Nabi sebut, apa yang Allah sebut, apa yang Allah suruh, apa yang dinaskan, maka itulah yang kita kena buat. Maka di sini awal-awal lagi disebut supaya kita ambil ibadat haji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dalam Hajjatul Wada, Nabi menyatakan, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kamu kembali selepasku menjadi kufur, menjadi kafir, kerana sebahagian kamu akan memancung leher sebahagian yang lain. Tiba-tiba walaupun Nabi beri nasihat dengan tulus, Nabi tak ada wafat, timbul dua Nabi palsu, Musailimatul Kadzdzab di Yamamah dan juga Al-Aswa Al-Ansi di Yaman. Ini hak hebat. Sebenarnya ada lagi Nabi palsu, iaitu Sijah, seorang perempuan. Begitu juga ada seorang lagi Nabi yang akhirnya dia bertaubat dan masuk Islam semula, iaitu Khuwailid ibn Jubair As-Saqafi. Khuwailid ibn Jubair. Baik. Ini menunjukkan mereka ni cuba nak keluar Islam. Benar, selepas daripada Nabi wafat, ada 3 kelompok yang dianggap menyeleweng daripada Islam. Pertama, mengikut Nabi-Nabi palsu. Kedua, mereka menganggap bahawa syariat Islam sudah hapus sebab wafat Nabi. Ketiga, mereka enggan bayar zakat. Tiga-tiga ini besar. Hampir seluruh tempat menjadi kufur kecuali 3 tempat saja. Madinah, Mekah dan Taif. 3 tempat ini yang bertahap. Tapi Abu Bakar dengan kehebatannya, kurang daripada setahun dapat mengatasi belenggu kemurtadan ini. Sehingga Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nahwi karang satu kitab yang cukup baik bertajuk Aba Bakrin wala riddatalha. Abu Bakar tiada kemurtadan pada zamannya. Satu-satunya orang yang luar biasa berjaya membawa ummah Islam ke hauzah dalam pelukan Islam semula. Maknanya bila Nabi kata la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, berlaku tuan-tuan. Dan ini adalah perkara yang malang apabila umat Islam sentiasa berkelengkar, bergaduh. Kita dengan adik-beradik bergaduh, dengan laki bini bergaduh, dengan kaum keluarga bergaduh, dengan kawan taulang bergaduh. Tak selesai-selesai. Hatta kadang-kadang dalam pelbagai masalah. Maka semuanya ini menggerhanakan kemenangan Islam, merencapkan kehebatan Islam. Dan ini juga menyebabkan umat Islam berada dalam belenggu yang sukar untuk meniti kejayaan dengan cemerlang. Ini parah apabila mereka tidak bersatu padu. Ini semua sebenarnya lari. Dan ini yang berlaku. Sedikit habuan dunia menggadaikan prinsip sehingga buang sifat-sifat yang baik, buang untuk menjaga maruah kerana mereka telah rebah dengan sedikit godaan dunia. Yang paling parah, mereka ini boleh membawa kepada murtad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il laylil muzlim, asbahar rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil." Segeralah kamu semua untuk melakukan amalan-amalan soleh dengan sebanyak-banyaknya sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah ibarat kepingan-kepingan malam. Kalau kita kata di Kuala Terengganu malam, rasa Kuala Berang malam tak? Rasa Kuala Ping malam tak? Rasa Kuala Kangsar malam tak? Rasa Kuala Perlis malam tak? Rasa Kuala Selangor malam? Saya guna Kuala Belaka senang. Semua malam, selama mana dalam lokasi dan geografi yang hampir sama. Apa makna? Itulah ibarat fitnah, dia umum semua. Allah Subhanahu wa taala menyebut wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kamu takutlah fitnah yang tak mungkin hanya terkena pada orang zalim saja. Semua akan terkena fitnah. Bala dan mudaratnya tuan-tuan sampai kepada fitnah ini datang merayak kepada manusia. Masa ketika itu ada orang waktu pagi beriman, waktu petang kafir. Waktu petang beriman, waktu pagi kafir. Sebesar-besar fitnah adalah mengeluarkan seseorang itu daripada daerah keislaman. Ini bahaya. Kenapa? Kerana dia jual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Dia rebah, dia tak tahan. Akhirnya dia menggadaikan prinsip kemuliaan manusia yang Allah jaja dia, Allah tinggikan dia. Walaqad karramna bani Adam. Tapi kena ingat, orang yang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Dalam hidup ni tuan-tuan, awak siapa? Serendah-rendah kerja, setinggi-tinggi kerja, orang yang paling mulia adalah orang yang paling kuat mengabdikan diri pada Allah. Itu je. Bukan makna orang paling mulia banyak harta, bukan. Bukan orang paling besar pangkat, bukan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan Hajjatul Wada' khutbah itu, Nabi kata kullukum min adama wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa atau kama qala. Kamu semua ni berasal daripada Adam. Adamiyah, kita ni daripada Adam, daripada Nabi Allah Adam. Dan Adam ni asalnya daripada tanah. Tuan-tuan, Allah cipta kita ni, Adam ni daripada tanah. Apa maksud Allah cipta kita daripada tanah? Sebab yang pertama sekali, kalau kita tengok, memang Adam tu daripada tanah. Kalimah Adam tu udmah, maknanya tanah. Tanah. Salah satu daripada ambilan daripada tanah. Yang kedua, kita memang diciptakan daripada percampuran air mani ibu bapa kita. Minut fatin amsyaj. Tapi asal kita punya ibu bapa kita, dia makan apa? Dia makan tanaman, dia makan buahan, buahan tu asal daripada mana? Tanah. Jadi kembali akhirnya kita ni daripada tanah. Kerana itu kata pujangga, wahai manusia, kamu bersifat tanah, maka kekallah sifat ketanahan itu. Jangan kamu mengambil sifat kelangitan dengan bongkak dan agung dan samsing, kerana kamu tak mungkin boleh jadi macam itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula
Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan samsing angkuh. Kaki kamu tidak dapat menembuskan tanah. Tak boleh nak cari tanah, nak koyok tanah. Kita jalan atas tanah. Dan tinggi kamu pun tak setara tinggi gunung. Kamu rendah. Jadi sifat ketanahan menunjukkan sifat tawaduk. Kerana itu Nabi kata tidak ada lebih orang Arab berbanding dengan orang Ajam. Ajam ni bukan Arab macam kita semua. Yang lebihnya adalah takwa. Siapa takwa, dia paling lebih. Saya duduk sini, saya jauh lebih kurang daripada tuan-tuan. Tuan-tuan jauh lebih baik daripada saya. Syaratnya takwa je. Itu sahaja. Takwa ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu 4 syarat. At-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Takwa itu terangkum 4 syarat. Pertama, rasa takut dan gerung kepada Allah. Tuan-tuan, kalau boleh di sini titiskanlah air mata rasa takut kepada Allah. Duk seorang-seorang mengenang dosa dan memohon ampun kepada Allah. Kita rasa kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka orang yang takut kepada Allah, itulah sifat orang yang bertakwa. Kedua, beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buka Al-Quran. Sebab kata Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, Al-Quran ni 2 sahaja ada. If'al aw la taf'al. Buat dan jangan buat. Buat ketaatan, jangan buat kemaksiatan. Ketiga, warridha bil qalil. Redha dengan rezeki Allah sekalipun sikit. Depan saya ada datuk-datuk, ada kaya-kaya, ada yang sederhana kaya, ada yang biasa sahaja. Tapi semuanya redha. Kena redha. Bila kita redha dengan rezeki Allah sekalipun sedikit, maka itu tanda kita bertakwa. Dan yang keempat, hendaklah seseorang itu bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhirat kelak. Kita dengan kubur begitu dekat. Kita dengan kubur begitu dekat. Kalau kita tengok kubur, mungkin sekarang kita duduk atas kubur, satu masa kita duduk dalam kubur. Di sini kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi Masjidil Nabawi. Hampir setiap waktu kita dengar as-salatu alal amwat, ajak semayang orang mati. Kenapa ajak semayang orang mati? Kerana di situlah nak beri keingatan kepada kita. Allahu Akbar. Mati ni habis tuan-tuan. Cuba kita terenung sekejap, kita duduk sini. Kita imbas 50 tahun, 60 tahun, atau 40 tahun, atau 70 tahun. Kita baik dengan mak kita, dengan abah kita. Tapi sekarang mereka sudah berada dalam tanah. Kita ingat lagi macam mana baiknya, budinya, pekertinya, nasihatnya, tulusnya dalam memelihara, menjaga kita. Tapi sekarang kat mana? Itulah nostalgia, momen yang tak akan dapat dilupakan oleh siapa-siapa pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di mana dalam khutbah Al-Wada ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita. Yang ini saya akan panjang sikit. Nabi berpesan berkenaan dengan wanita. Istausu bin nisa'i khairah. Kena ingat betul-betul tentang wanita-wanita, isteri-isteri dengan kebaikan. Apa maksud? Dia boleh membina rumah tangga yang terbaik. Setiap kali saya dijemput hadir majlis orang tahu,
Kadang-kadang saya sama dengan isteri bercakap. Kata sama-sama, tengok, Masya Allah, pakaiannya comel, hiasannya comel, bagai pinang dibelah dua, baik lelaki, senyum, manja-manja, Allah, tidur, letak atas bahu. Tuan-tuan, cuba imbas selepas 3 tahun, 3 bulan, 4 tahun, 4 bulan. Berapa ramai yang cerah? Oh, masa tu kok kita tengok dunia anak yang punya. Bagi perempuan berkata, inilah lelaki kiriman Tuhan. Bagi lelaki pula berkata, inilah bidadari syurga. Sebab itu orang Arab kata, hubbuka yugnika. Kasih kamu kepada sesuatu menyebabkan kamu buta. Saya tolong tambah, buta, pekak, badak, tuli, itu dia. Ada satu kisah dalam cerita Arab namanya Laila Majnun. Laila ni nama perempuan, Majnun ni orang tergila-gila pada Laila. Jadi dia ni gila ni luar biasa. Sampai tahap gila sungguh lah. Tengok rumah Laila saya, tengok rumah Laila. Ya, sungguh. Dan dia sendiri pergi kat rumah tu, pergi kucuk rumah. Kucuk rumah, dinding rumah tu kucuk. Uqabbidu dar la bidar walakin liman sakana bidar. Aku kucuk rumah ni bukan kerana rumah, tapi kau ada dalam rumah. Apa hasil? Jadi orang pun pergi tengok Laila. Tengok Laila tak comel. Oh. Bila Laila tak comel, orang kata mu mata tak main. Yang mu kata tu comel. Orang lain semua kata tak comel. Keluarga kata tak comel. Tuan-tuan tahu jawapan orang anak. Dia kata, jika sekiranya mata saya ni terletak pada mata awak, awak akan tengok comel. Payah lalu tuan-tuan. Payah. Di sini kita nak cakap bahawa masalah perkahwinan ni masalah yang berat. Saya nak muhasabah diri saya dan juga tuan-tuan. Masalah perkahwinan ni, kalau kita duk terenung seorang, orang tanya kepada kita soalan maut. Apa soalan maut? Awak bahagia tak dengan isteri awak? Kalau dia jawab, bahagialah. Soft tak bahagia. Jadi nak ngamuk nak. Kadang-kadang dia akan kata, awak bahagia sangat ke? Itu pun masalah tak bahagia. Kita pun jawab, saya pun tak bahagia. Dia pun jawab, dah tak bahagia orang tanya. Malu. Tuan-tuan, ini masalah fakta. Ada benda tak betul dalam tuan. Saya terdengar orang Arab dalam 5-6 bulan lepas. Orang Arab ni dia interview kepada tokoh Arab perempuan. Dia macam ke konsultan, orang hebat lah. Presiden Persatuan Besar dia pun Arab. Nampak educated, nampak elit. Orang tukar interview tu berarti orang tukar interview tu kata apa kat dia? Dia kata, puan, dapatan kami menunjukkan lebih 70% atau 80% bila disurvey kepada orang-orang tua umur 5-60 tahun, 40, 30, 40, 50, 60 tahun ni, bila tanya dia satu soalan, kalau Allah bagi kamu muda balik, mu nak nikah tak dengan bini mu? 80% jawab tak nak. Ni cerita.
Sepatutnya nak lah. Tuan tak faham tak maksud saya? 80% jawab tak nak. La ilaha illallah. Pernah tak kita dengar saya ni bukan apa, anak ramai, malu korang, hati tak ada apa dah. Tengok, kita tak rasa. Lepas tu tanya perempuan ni, perempuan educated ni, orang Arab ni, dia kata apa? Aku pun rasa aku tak nak. Dia sendiri jawab, dia senyum, aku rasa aku tak nak. Orang tanya dah kenapa? Pertama aku tak mudah pergi perangai lelaki aku. Sama juga aku tak mudah perangai bini aku. Yang kedua aku rasa kena cari orang lain pula rasa kau punya sesuatu. Maknanya ada benda tak betul. Kita tak betul ni kat mana tuan-tuan? Apa yang tak ada? Kita tak betul kat mana? Kita tak betul nombor satu sekali, kita longgar hubungan dengan Tuhan. Itu masalah pertama. Awak nak asal rumah tangga kenapa? Kerana gaji, kerana duit, kerana pakar, kerana handsome, semua tu hilang data. Sebab itu kita kena banyak kat isteri kita, hamba kahwin dengan awak kerana Allah. Imam Ghazali sebut kahwin ni biar kerana Allah. Nabi kata in ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takum fitnatun wa fasadun 'arid. Kalau datang kepada kamu seorang lelaki yang baik akhlaknya, agamanya, maka kahwinlah, kalau tak menjadi rosak. Nabi sebut tungkahul mar'ah di arba', salah satunya walidiniha fa'idatiddin taribat yadaka. Dikahwin perempuan ni kerana empat, kerana cantik, kerana keturunan, kerana harta dan kerana agama. Maka berkemenanganlah siapa yang kahwin kerana agama, maka itulah kebahagiaan sebenar. Jadi poinnya tuan-tuan, ini masalah yang Nabi sebut di Padang Arafah. Di khalayak ramai maknanya, dalam hidup kita ni, institusi kekeluargaan mesti kita kena beres. Balik ni kena beres. Kena. Sini tak boleh lah nak perlu-perlu dah nak ihram pula. Batal hatinya umrah ni. Tak mak. Kena betul-betul. Kena beres. Apa kata? Ajak isteri. Berapa kali kita ajak isteri ke semayang? Kita ni rajin berlaku. Tapi jalannya solo. Laki dia pergi masjid, bini tak pergi. Bini je kuat pergi masjid. Tuan laki duduk di maidan haji. Payah. Tuan-tuan, saya tanya domik kecil awak. Kita cuba bermonolog. Kita cuba duduk tengok sama kita lah. Hari Sabtu contohnya. Hari Sabtu ni cuti. Kita pergi masjid, naik kereta, pergi masjid sembahyang zuhur. Tiba-tiba kita tengok ada anak muda yang usianya 30-an. Anak 3 orang, bini, naik kereta, pergi berhenti masjid, turun pergi sembahyang. Segera. Hati kita gerak mari. Masuk waktu asar, mari pula sembahyang. Allah. Masuk waktu maghrib, mari pula sembahyang. Lepas tu kita tengok hari Ahad tak datang. Mari pula hari Sabtu, hari Jumaat tak datang. Kita pun tak tahu apa hari lain tak datang. Dia kata sekarang fikir tu, waktu kosong tu hanya hari Sabtu je. Jadi kami bawa lah anak isteri di pergi. Comel tak macam tu? Comel. Ini akan baik. Yang paling saya rasa galak, rasa kata orang meremang bulu roma. Satu pagi saya pergi ceramah. Kuliah subuh. Kak je di Negeri Sembilan di Port Dickson. Kata silap masjid tu Bagang Pinang. Kalau ada orang Port Dickson sama. Sudah saya ceramah, sepasang suami isteri mari kat saya. Apa khabar tu?
Tu boleh doa kami, boleh insya-Allah. Dia kata apa tuan-tuan? Saya tu kanser tahap 4. Laki jawab. Bini pun sama kata, saya pun kanser tahap 4. Dua-dua kanser. Kanser ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, di Mekah ni, di Arafah ni doa supaya jangan kena kanser dan penyakit yang menggerunkan. Saya kalau kawan-kawan kata dia kanser, saya pergi ziarah. Saya pergi ziarah. Sebab pengalaman saya, anak saya pun mati kerana kanser. Saya namakan dia Hamad. Dia sempat 2 kali di Mekah lah. Mati umur 22 tahun. Daripada boleh berjalan, duduk je. Daripada duduk, bedridden. Mati. Cepat. Orang kanser ni tak ada gemuk. Biasanya kurus yang besar. Saya ingat kerakat dia seorang dia kerakat. Mungkin 18 kilo ke itu dengan tulang ya. Oh, kanser dia makan dadah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok nak bina rumah tangga, kita taklah tunggu kita kaya dulu baru nak ni, kita kena bina agama. Nombor 2, ada sifat cakna. Cakna suami isteri. Jangan kita syok sedih. Seorang telefon saya lama dah cerita. Dia royak, dia kata suami dia ni kalau janda pijak semua pun tak mampu. Baik. Tapi saya ni di rumah ibarat tempat boxing macam suami. Tengok. Jadi kena upah. Isteri pun sama. Kadang-kadang kita rasa kita baiklah dengan suami kita, tapi kita tak baik. Ini semua Nabi tekankan. Saya sendiri tak berani declare saya paling baik di kalangan. Mungkin saya paling teruk. Tapi Nabi buat satu indikator. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan keluarga. Orang yang paling baik dengan keluarga. Dan untuk pengetahuan kamu semua, aku